Naratif bahawa Datuk Seri Najib Razak ialah mangsa penganiayaan politik oleh kerajaan hari ini mungkin laku di pentas ceramah dan media sosial, tetapi ia runtuh apabila disusun berdepan kronologi sebenar. Persoalan jujur bukan lagi adakah Najib dianiaya, tetapi siapa yang membuka pintu kejatuhannya, siapa memegang kuasa ketika tindakan dibuat, dan siapa yang akhirnya membiarkan beliau melangkah ke penjara tanpa halangan. Cerita ini tidak bermula di mahkamah, ia bermula dalam UMNO sendiri. Retakan awal berlaku apabila Muhyiddin Yassin secara terbuka menentang Najib ketika beliau masih Perdana Menteri. Muhyiddin keluar parti, membentuk blok penentangan dan membawa isu 1MDB ke tahap konflik politik nasional. Pada saat itu, Najib kehilangan perisai paling asas dalam politik, sokongan dalaman. Kejatuhannya bermula bukan kerana musuh luar semata-mata, tetapi kerana pemberontakan dari dalam saf sendiri. Pilihan Raya Umum 2018 mempercepatkan segalanya. Kuasa bertukar tangan kepada kerajaan baru di bawah Mahathir Mohamad. Di bawah pentadbiran inilah Najib ditangkap dan didakwa pada Julai 2018. Kes RCS International difailkan, penyiasatan digerakkan dan reformasi institusi dijadikan kerangka moral tindakan. Fakta yang sering dipadam ialah proses undang-undang terhadap Najib bermula sepenuhnya sebelum pewujudan kerajaan Madani. Namun bab paling tidak selesa datang di penghujungnya. Najib bukan dipenjarakan di bawah Mahathir dan bukan juga di bawah Anwar Ibrahim. Beliau dimasukkan ke penjara Kajang pada Ogos 2022 selepas sabitan muktamad Mahkamah Persekutuan ketika negara dipimpin oleh Ismail Sabri Yaakob, naib Presiden UMNO sendiri. Parti sama, akar politik sama, tiada DAP yang menguasai Putrajaya, namun hukuman tetap dilaksanakan. Di sinilah naratif aniaya bocor. Jika Najib benar-benar bangsa kezaliman politik, mengapa beliau dipenjarakan ketika UMNO berkuasa? Mengapa tiada brek kecemasan ditarik? Jawapannya pahit tetapi konsisten. Proses kehakiman telah sampai ke noktanya dan kerajaan ketika itu memilih untuk tidak menghalang keputusan mahkamah. Tiada hero muncul di saat akhir. Kerajaan hari ini di bawah Anwar Ibrahim hanya mengambil alih selepas semuanya selesai. Penangkapan, pendakwaan, sabitan dan penjara. Yang diwarisinya hanyalah status quo undang-undang, bukan ruang menulis semula sejarah. Keputusan Mahkamah Tinggi pada 22 Disember 2025 yang menolak permohonan tahanan rumah Najib hanyalah kesinambungan realiti ini. Undang-undang bergerak atas bukti dan prosedur, bukan simpati atau simbolisme. Maka siapa sebenarnya menganiaya Najib Razak? Bukan satu nama dan bukan satu kerajaan, tetapi rangkaian keputusan politik, perpecahan dalaman dan proses undang-undang yang berlaku lama sebelum kerajaan hari ini wujud. Menyalahkan kerajaan Madani mungkin melegakan emosi, tetapi ia tumbang pantas di hadapan fakta. Sejarah sudah memberi jawapan, yang tinggal hanyalah keberanian untuk mengakuinya.